Sepatutnya kita kena pegang baby dengan position selari, tapi mak pegang dengan cara tak betul, di mana badan baby menghadap ke atas, bukan menghadap ibu. So automatic baby akan teling kepala sebab cara pegang salah. So bila baby kepala teling, dia tak boleh nak lepas sebab dia ada reflex hisapan. So reflex hisapan ni once baby touch breast, dia tak boleh nak lepas sebab badan tu secara automatic control dia punya hisapan tu. Jadi apa yang berlaku adalah masa tu baby akan cuba tarik puting untuk melepaskan dan secara tak langsung geseran berlaku. So ada potensi untuk puting ibu akan terluka dan of course sakit. Tapi kalau baby dalam keadaan selari di mana kepala, leher, badan dia selari menghadap badan ibu, so automatic lekapan dia akan efektif, baby tak menarik puting dan InsyaAllah tak sakit. Isu tangtai iaitu lapisan frenulum bawah lidah yang agak ketat yang menyebabkan pergerakan lidah terhad. Jadi untuk kes-kes baby tangtai, memang majoriti mak yang babynya ada tangtai dan biasanya tangtai type 1 and 2 akan menyebabkan masalah lekapan dan memang mak-mak ni experience rasa sangat sakit. Kalau kita kata skala sakit tu 10, mak-mak yang baby ada tangtai ni akan beritahu sakit ketika menyusu tu lebih kurang skala 7/10. So itu antara isu yang kita perlu lihat. Okay, so tangtai ni dirasa sakit sebab bila baby punya lidah tak boleh nak bergerak ke atas, jadi baby akan lebih struggle untuk latch. Jadi bila dia lebih struggle untuk latch, okay, rahang baby ataupun dia punya bahagian gusi tu dia akan mengatuk payudara tu dengan lebih kerap. Jadi bila orang kata gusi tu belaga kan dekat kawasan puting tu, itu yang menyebabkan dia jadi double triple sakit. Dan kebanyakan mak yang bila ibu ni dia experience sakit dan baby dia ada tangtai, memang puting dia boleh ada potensi melecet dan luka. Selalunya untuk bayi yang ada masalah tangtai ni, kita akan minta untuk ibu bawa baby buat assessment dengan siapa? Mungkin dengan doktor pakar kanak-kanak ataupun dengan doktor gigi. Jadi bila melihat tangtai baby tu contohnya lah bukan level 1 ataupun level 2, okay, kalau level 3 and 4 dan tidak mengganggu penyusuan, selalunya tak perlu release dan hanya perlu praktis sahaja posisi penyusuan yang betul. Tetapi kalau memang kita lihat okay, assessment daripada segi lidah bayi itu sendiri memang menghadkan pergerakan lidah bayi untuk menyusu dengan baik, selalunya saranan doktor adalah untuk release secepat mungkin. Jadi bila dah release tu, selalunya pergerakan lidah tu dia akan jadi lebih baik dan isu puting sakit ketika menyusu tu memang dapat dikurangkan sehingga tak rasa sakit lagi dah. Tak dinafikan ada sebahagian ibu yang dia memang ada alami masalah isu sensitif dekat bahagian puting dia. Untuk kes-kes ibu seperti ini, biasanya kita akan recommend untuk ibu dapatkan rawatan dengan doktor yang merawat ibu ataupun doktor pakar kulit. So selalunya doktor ibu-ibu yang seperti ini dia akan ada satu krim khas, okey, di mana ibu-ibu ini memang dia mengalami kekeringan dekat puting susu. Okey, selalunya kalau mak yang dia rasa sakit tapi bila kita lihat dia tidak ada isu teknikal, maksudnya posisi dia betul, lekapan dia betul dan memang kita lihat baby tak ada masalah seperti yang saya sebut tadi, iaitu seperti tangtai dan ibu tak ada masalah kulit sensitif, tetapi ibu rasa sakit adalah disebabkan mungkin bayi menyusu terlalu lama sehingga satu ketika bayi sebenarnya lebih kepada mengempeng untuk memuaskan diri ataupun menenangkan diri. Dan pada saat mengempeng tu sebenarnya lekapan tu yang daripada betul asalnya tu jadi tak betul. Jadi bila menyusu terlalu lama, dia boleh jadi juga keadaan sakit tu boleh berlaku dekat hujung penyusuan. Dan senang kata bila berlaku situasi mengempeng dengan sangat kerap ini dalam keadaan yang mungkin pada penghujung sesi penyusuan tu posisi jadi kurang cantik, yes, ibu mungkin akan berpotensi rasa sakit juga. So mengempeng adalah satu situasi di mana bayi menyusu di payudara sekadar nak menenangkan diri sahaja, bukan nak dapatkan susu. Kalau bayi tu dia betul-betul nak menyusu, kita sebut dia sebagai nutritive sucking, di mana kita boleh lihat baby tu dia menyusu dengan bersungguh-sungguh. Kalau kita lihat pipi dia tu kembung dan kita nampak dia menelan seperti ini. Tapi kalau dia hanya sekadar mengempeng saja, kita boleh lihat dia punya hisapan semakin lemah dan sekadar nak menenangkan diri saja. Contohnya sekadar lepas tu dia relax lama. Lepas tu dia hisap lagi, lepas tu dia relax. Dan kita boleh nampak badan dia waktu awal kalau dia menyusu tu very orang kata macam tense sikit, macam tegang sebab nak dapatkan susu kan. Tapi bila dah fasa mengempeng tu badan dia pun dah kendur dan lembut kan. So sebenarnya masa ni ibu bukan perlu meneruskan penyusuan. Ibu boleh je melepaskan payudara ketika ini untuk memberhentikan penyusuan dan letak saja bayi, okey, untuk bayi boleh masuk fasa tidur tu dengan sendirinya dan bukan di payudara. Saya Nat Masrom, kaunselor atas bertauliah. Saya berpengalaman menyantuni lebih 30,000 ibu sejak tahun 2017. Saya telah mengadakan pelbagai kelas-kelas penyusuan seperti sesi kaunseling, webinar dan seminar. Alhamdulillah, feedback ibu ayah sangat positif. Jom sertai webinar saya pada bulan 5 ini dan klik pautan yang disediakan oleh ML Studio sekarang.